Okay, saya sekarang berada di jalan lama daripada Bentong nak balik ke KL. Sekarang saya di pertengah jalan. Okay, ini ada 2-3 ni daripada nak balik daripada Berjaya Hills, Kolmar Tropical Berjaya Hills. Ada satu, tinggal lagi satu. Kan, dia nampak list tadi kan? Tadi ada 3. Ni ada dia nak balik mana ni? Jalan Gelugur. Jalan Gelugur mana? 56 km. 56 km Kalau katakanlah saya nak offer berapa berapa yang maksimum 70 boleh tak? Boleh. Offer 100 Oh, maksimum 64 Tapi how soon I will arrive? Sekarang dia macam mana jalan potong tu saya tak apa kan. Ini hanya untuk demonstrasi lah. 56 km. Yang ni 40. Ni nak Pudu jalan Gelugur Pudu. Oh, tengah Pudu dekat Pudu tengah KL. Ni 45. Itulah cara guna Indra. Tadi saya dah top up wallet, sekarang saya dah top up jadi RM20. Tadi top up FPX kena tu lah password, username dan password untuk bank lah. Dia tak boleh QR. Kalau Maxim pakai QR kan. Kalau Grab nak top up wallet kena cari kat 7-Eleven ke mana-mana, KK-Mart, kedai-kedai Petronas pun boleh, stesen minyak boleh. Yang tak adanya Family Mart. Jadi tadi dah tambah. Sekarang adalah daripada, tapi saya dah lama tak naik situ, jadi saya tak berani lah. Kereta pun gearbox agak problem. Ni RM50. Yang tadi kan, selagi mana dia tak dapat. Tadi saya buka Maxim ada Berjaya Hills. Berjaya Hills ada Maxim tadi. Maxim ada lah. Ada juga orang pakai Maxim di Berjaya Hills. Sekarang tinggal di Genting saja. Genting Highland memang banyak lah. Setakat ni dia belum masuk lagi sebab jarak paling jauh antara kita sekarang ni dengan passenger 20 km Kalau nanti bila tu baru nampak order daripada Genting Highlands. Setakat ni belum nampak lagi, belum masuk lagi dalam list. Okey, jadi insyaAllah kalau saya selamat sampai, kalau boleh nak dapat lah passenger kan. Tapi tak berani lah nak ambil daripada nak naik bukit curam. Okey, jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.